nak buat, aku nak makan nasi minyak dengan daging rendang. Tengok daging rendang ni banyak daripada nasi. Punya orang makan daging rendang ni dengan lemang, dengan ketupat, apa semua kan, nasi impit semua kan. Tapi hari ni aku makan dengan nasi. Okey lah, kena ke tak kena kan makan dengan nasi. Banyak macam ni. Serius, rendang ni memang betul-betul berlemak benar. Serius sedap tu. Hey, welcome back to YouTube channel Syarif Kwan. So ini apa aku nak buat, aku nak makan nasi minyak dengan daging rendang. Daging rendang ni tak apa. Raya kan sebulan. Ni baru berapa hari je raya kan, belum sampai sebulan lagi. Betul lah, lama dah tak makan rendang ni. Hari tu time raya je makan, tapi tak ada konten aku shoot pasal rendang ni. Ni ada daging rendang. Memang sedap ni daging rendang ni, banyak pula tu. Sayur kita timun je hari ni. Okey lah tu, janji ada kan, sayur sikit, nasi sikit, lepas tu daging sikit, macam tu lah. Tengok daging rendang ni lagi banyak daripada nasi ni kan. Ni pun nasi minyak semua. Aku pun dah lapar ni, dah tak sabar ni. Selalunya orang makan daging rendang ni dengan lemang, dengan ketupat, apa semua kan, nasi impit semua kan. Tapi hari ni aku makan dengan nasi. Okey lah, kena ke tak kena kan makan dengan nasi, aku pun tak tahulah. Tapi tak apa, dah lapar sangat ni. So apa lagi kau tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah. Lagi rendang ni. Banyak macam ni. Bismillah. Timun timun Jepun tu. Sedap memang kena lah. Kau tahu first bite rasa macam mana tau, dengan nasi minyak ni. Kau makan pula dengan rendang ni pun semua kan, rendang daging ni. Lepas tu ada macam rendang-rendang paru lah ni, campur daging paru. Dia rasa betul-betul sedap pun sebenarnya rendang ni. Ingat ke makan dengan nasi tak kena tau. Rupanya makan dengan nasi lagi kena daripada makan dengan lemang ketupat. Betul-betul sedap lah. Yang ni rendang ni sendiri mak aku yang masak sebenarnya. Memang sedap lah, dah masakkan mak kan. Lupa aku beritahu, dia ada campur paru, hati lembu dengan daging lah. Dia campur 3 tu. Sedap tu. Makan pula dengan nasi minyak kan. Aku tak boleh cakap apa, memang sedap gila. Nasi aku ambil ni sikit je sebab aku tengah diet kan. Aku lebih pada lauk, sayur tu lah, protein kan. Tapi serius, rendang ni memang betul-betul berlemak benar. Serius sedap tu rendang ni. Pedas cukup, masin cukup, manis cukup, memang semua sedap. Serius. Aku pernah makan rendang kat luar tau.
Rendang kat luar aku rasa macam ada setengah-setengah rendang dia rasa manis sangat tau. Ada setengah-setengah rendang pula rasa pedas betul. Tapi yang ni rendang ni memang betul sedap. Betul-betul sedap lah. Nikmat makan rendang ni kan. Kalau dulu makan rendang ni dekat kampung kan, makan time raya dengan family-family yang cakap apa, kalau besar, family kecil pun dia jadi macam feel tau makan sekali. Dia jadi moment tu kan. Oi, sedap lah. Serius. Memang teringat kampung lah. Bila makan rendang ni memang teringat kampung. Dulu masa ada nenek, ada datuk tu kan, makan rendang ni kat kampung. Betul-betul feel lah. Ni kan nak habis lah. Mostly aku makan tadi, aku banyak dapat paru dengan daging. Hati tu tadi aku tergigit. Aku dah rasa ni mesti hati ni, hati lembu ni. Aku pun sebenarnya aku tak makan hati, tapi alhamdulillah. Tapi kalau dah tergigit macam tu, aku pun makan je lah, takkan keluar balik kan. Okay, itu saja video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa subscribe tau. Oi, serius sedap betul lah rendang ni. Aku bila makan rendang ni, serius aku cakap, aku teringat betul kampung aku. Kat Melaka kan, dulu betul-betul meriah lah. Memang aku rindu sangat kat kampung aku bila aku makan rendang ni. Tapi serius aku cakap, memang betul-betul sedap lah. Ini rendang paling sedap ni nak aku masak. Memang betul-betul sedap lah. Serius aku cakap, memang sedap. Aku ingat makan dengan nasi tak kena tau. Rupanya makan dengan nasi lagi kena daripada makan dengan lemang ke, dengan ketupat pun semua kan. Tapi apa pun, kita jumpa di video, okay? Kau jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa follow, jangan lupa komen video-video aku kan. Nak aku mubah apa pula lepas ni, okay? Kita jumpa di video. Apa-apa pun, memang sedap.